Ha. Oh, seekor lagi ke dia? Besar weh. Pilu dia bak. Tak besar. Besar dia bak. Ui. Awak memang hanyir dia bak. Apa ni? Gila dia bak. Kita tengok dia dapat besar. Oh, besar. Jadi baknya cabut lagi. Kita tengok soprok dia pakai. Tengok. Awak bayangkanlah kami pergi sini. Ingatkan dah membuahkan hasil. Rupanya debak angler lagi membuahkan hasil. Dah tumpau. Oh, debak patut agak-agak yang tak nak bawa debak. Awak memang pandai mengair debak. Dia betul ada lak. Tengok soprok debak. Tengok soprok. Itu jengkang. Soprok benda. Jom kita tengok. Ini soprok yang paling padu sekali kat spot ni. Paling gila. Tengok soprok benda. Besar. Tadi bujuk. Yang ni Buang. ruang pula. Okey, grade dulu. Ui, besar Berapa saiz ni? Agak-agak awak debak. Adalah dekat kilonya dah. Tak apa, nak 100 gram tu. 600 dia. 100 gram. Ha. Tak cari timbang. Ni buka ni. Bukan pada buat penimbang kan? Tak bawa. Adalah 600 gram ni. Buka sikit mulut dia kan. Soprok ESP. Tapi kita tengok ESP benda. Sebabnya kat dalam mulut. Cuba dia menteka. Dalam mulut telan betul ni. Sikit je sampai kat usus dia. Sikit. Salih je buat lawak salih. Tengok ni. Gila. Ini sebenarnya Boleh. fighter yang sebenar. Weh. Nak kerja lah. Weh. Nak kerja dah abang. Weh. Cepat debak nak tengok soprok benda tu. Sabarlah abang. Ni tengok soprok benda. Mesej kumpau lagi ni. Tak apa. Kalah macam dewa. Ini barang dia. 600 gram ada ni lebih kurang. Okey tengok soprok benda dia pakai. Dia ambil beg dia tak? Tu dia. Domino ke domino Teka. Teka. Ada kaki ni soprok dia. Yang berminat boleh dapatkan dalam beg kuning. Solid. Tu dalam mulut ESP Fishing. Satu belik ada kaki dua. Memang dia nak makan yang ada kaki Padu soprok ni. Maknanya kalau awak dah dapat 3 ekor, aku ni pakai pula soprok ni. Mantap spot rahsia. Setekat dia orang belakang setekat. Orang belakang strike. Nah. Orang nak ambil